Jadi untuk video kali ni aku akan sambung balik tentang web, ya, cara-cara nak buat button radio, button checkbox dan cara kita nak buat drop down box. Okey, tiga benda yang kita akan belajar pada hari ni. Jadi sebelum kita pergi tu, hampa kena beza adalah apa beza checkbox dengan radio punya button. Ya, dia ada beza dia. Checkbox ni seperti kita tahu, okey, kalau siapa-siapa yang tahu lah kan. Checkbox ni selalunya digunakan untuk pilih lebih daripada satu pilihan. Kalau radio button hanya untuk satu saja. Faham tak? Itu beza dia. Kalau drop down tahu lah kan. Okay. So kita akan buat dekat sini sama juga lah. Kita akan buat dekat yang ni lah kan. Dekat page ni ya. Yang ni aku dah tambah sikit lah. Yang ni video sebelum ni hampa tak nampak kan yang ni kan. Tapi video kali ni aku tambah sikit ya. Yang ni macam aku ajar CSS hari tu lah. Tak ada beza apa pun. Baik. So, apa yang kita perlu buat? Of course, kita perlukan label. Label for. Okay, yang ni penting ah. For ni penting. Ya, sebab dia tak macam apa yang kita letak dalam bentuk teks ataupun dalam bentuk password. Kita nak letak for untuk button. Sebab kalau dari segi susunan jQuery dengan Bootstrap, for ni dia dah main peranan dah. Tak macam kita buat dalam kelas yang kita dah selalu buat tu. For ni macam tak ada apa pun kan. Okay. Tak faham tak apa, aku akan buat. Okey, katakanlah kan, yang ni aku namakan red. Red. Namakan red. Label for red. So, katakanlah yang ni actually kan. Aku buat macam ni lah. Sila pilih nak ambil bang. Sila pilih warna kegemaran anda. Okey. Apa suka warna apa? Dia ikut lah kan. Ya pasal patut letak sini. Paste. Okay. Macam tu sikit kan. And then you open boleh start juga kita pakai CSS. Okay, video ni akan lama sikit tau. Sebab dia lama, susah sikit nak buat. Okay. So dekat sini kita akan letak input lah kan. Kita akan letak input. Input type sama dengan radio lah. Kita pakai radio punya button. Ya. Pakai radio punya button. Tutup. Kalau apa perasan kan? Nampak bodoh kan? Nampak perasan tak? Sebab apa? Sebab kita lupa lah nak letak ID. ID ya kadang-kadang kan hampa akan ikut member je apa kan. Tapi sebenarnya ID ni lah yang kita nak kena pakai dekat for ni. Faham apa aku cakap tadi? Macam kita tak kisah sangat pasal for ni waktu awal-awal kita buat web. Tapi bila kita dah lebih canggih, for ni dia dah mula berguna lah. Jadi apa yang aku nak masuk kat sini is kalau for kita letak red. Contohlah kita letak red lah kan. ID pun kita wajib juga letak red supaya nanti dia akan muncul checkbox tu. Nampak? Okay. Tapi dekat sini aku letak ni silap. Ni bawa betul. Tadi tu aku buat betul dah lah. Sila pilih warna kegemaran anda kan. Macam ni lah kan. Boleh pilih warna merah contohnya kan. Ya. Aku buat break line sikit nampak cantik sikit. Jadi macam ni lah nampak. Okay. Jadinya kan sekejap. Jadinya dia akan jadi macam ni. Sama juga. Okay. Kita akan buat juga. Tapi jaga-jaga bila you all buat, bila you all nak copy kan. Bila you all copy kan. Okay. Perasan dia jadi macam ni. Sebab apa? Sebabnya for dengan ID dia kena berbeza. Sebab kalau you buat yang sama, macam kalau kita buat sebelum ni yang sama, kalau kita buat ni sama tak ada masalah pun. Tapi kalau yang kita pakai jQuery dengan Bootstrap, dia wajib kena ni lah. Okay. Ni untuk radio. Kita buat radio dulu lah. Okay. So yang ni kita buat dalam nama link. Contohnya kita buat dalam nama bot. BOT. Pakai bot lah. Ya, nampak uduh kan. Tapi bila letak je ID dengan for yang lain, baru dia jadi. Faham tak? Dan ada juga satu lagi masalah. Kalau apa perasan kan. Aku letak kan. Perasan tak? Kan sebenarnya radio button kan hanya boleh pilih satu. Kenapa boleh pilih dua ni? Dia sebabnya ada satu lagi elemen yang hampa lupa nak bubuh, iaitu name. Name ni wajib sama dengan atas ni. Faham tak? Tadi
kan. For dengan ID ni dia berbeza bagi setiap label dengan input ni kan, bagi setiap ni kan. Okey, kalau name ni selalunya wajib bagi name ni wajib bagi sama lah sekali dengan radio dengan link. So bila kita letak name kan, baru dia akan pilih salah satu. Faham tak? Okey, kita analyze satu persatu. Okey, input type radio ni untuk button radio ni lah. Name ni wajib sama dengan button radio yang lain supaya dia boleh pilih antara salah satu. Now kalau hampa buat ni dekat checkbox, okey, contohlah katakanlah aku buat checkbox kan. Katakanlah aku buat checkbox. Aku buat checkbox. Adakah dia akan pilih salah satu? Jawapannya tidak lah. Dia akan pilih dua-dua. Sebab checkbox macam aku sebut, dia pilih lebih daripada satu. So macam aku sebut lah, okay, dalam radio you wajib letak nama dan letak name. Nah, name you nak letak apa, letak je. Nak letak warna boleh, nak letak nama orang boleh, asalkan wajib sama dengan kedua-dua radio button. Kalau checkbox tak apalah, tak perlu letak pun name ni, tak perlu. Ya, cumanya yang penting tak kisahlah hang buat radio ke, buat checkbox ke, for dengan ID ni wajib penting. Kalau tak, dia akan jadi huduh lah macam tadi tu. Okay, so yang ni kalau radio. Jadi jom kita buat checkbox pula. Sama juga kan, copy ni, kita buat checkbox pula. Yang ni CHK. CHK. Okay, yang ni kita pakai checkbox pula. Kalau pasal nampak uduh gila kan. Yang ni aku pakai warna hijau pula. Tengok nampak uduh kan. Tiba-tiba pula yang ni checkbox pula dah. Kenapa betul ya? Yang ni macam biasa, yang ni kita tukar. Nampak? Baru dia boleh lah. Ya. Yang ni tak perlu, tak apa ni. Yang ni tak perlu. Ya. Yang ni actually sila pilih nak pilih apa? Subjek kegemaran anda. Katakanlah kat sini kan, aku letak science. Aku letak science contohnya kan. Sama juga kita akan buat, dan jangan lupa ID dengan form CHI. Make sure jangan bertembung you all kena check elok. Okey, yang ni kita ambil subjek bahasa Inggeris, kita Inggeris. Okey. Yang ni kalau boleh nak lebih pilih pada satu kan. Tak ada masalah. Ya. Okey. jadi untuk checkbox senang. Cumanya untuk radio ni apa kena jaga-jaga sikit lah, especially dengan name. Baik, sekarang ni kita nak buat apa? Kita nak buat drop down pula kan. Baik, drop down ni sebenarnya aku tak ingat, tapi aku akan cuba buat lah. Ya. Selalunya untuk ni of course lah kena ada label kan. Label sila pilih umur anda contohnya kan. Ya, kalau kita nak buat drop down, kita wajib pakai elemen select. Select ni lah yang akan muncul drop down lah. Okey, sila pilih umur anda. Style and text center. Okey, warna cantik kan. So select tak aku macam mana nak buat. Select option. Macam mana nak buat? Cuba fikir. Kau terlupa option. Aku rasa kan. Macam ni. Select option. Kita cuba tambah satu lagi. Aku rasa macam ni kot. Cara dia. Betul ya. Okay, betul ya. So kalau you nak buat drop down, you wajib buat macam ni lah. Ya, paling mudah. Pakai elemen label dengan select. Okay. Katakanlah aku nak bila nak buat drop down kan, dia akan ada message dekat sini. Message penyata. Dia kata sila pilih. Boleh lah. Tak ada masalah. Katakanlah sila pilih. Dan kalau you nak buat message penyata, of course value dia sama dengan kosong lah. Supaya umur kita katalah 18 ke atas.
No, actually 18. Actually 10 hingga 18. 18 hingga 50. 60 lah. 60 plus 10 plus lah. Okay. So macam ni lah, nampak? Okay. Kita pilih antara mana. Tapi kita masih lagi lah boleh pilih yang ni. Okay, ataupun kalau nak mudah, aku disable kot. Macam tu lah, tapi dia takkan nampak lah, dia takkan display lah. Option value sama dengan kosong. Kau disable, kau ada sekali kau kosong. Oh, tak boleh juga, dia salah satu je lah. Okay, so macam ni lah contohnya. Okay, kosong jadi boleh pilih lah. Ya. Apa lagi? Tu je kot kosong. Ya. Cumanya bagi pesanan aku, hampa kena jaga-jagalah bagi yang radio ni. Okay, dengan drop down ni. Drop down macam aku sebut, hampa pakai label. Ataupun hampa kalau tak mau pakai label, tak apa, pakai H1 tak apa, tak ada masalah. Hampa cuma ingat select ni je. Kalau contoh kan, aku buang datang ni, dia tak efek apa. Aku tak H1. Sila pilih umur anda. Buat macam ni ya. Pakai elemen select pun tak apa. Asalkan ada lah. Jadi itu sajalah video untuk kali ni. You all boleh je kalau nak explore lebih dalam lagi. Cuma yang ni paling basic lah you all nak buat, paling mudah nak buat. Jadi itu sajalah video untuk video untuk malam ni ya.